ni kita betul-betul on the way balik ni. So kita ada pergi terus ke arena Sungai Perak untuk next stop, next minyak ke apa ke nanti. Wah, laju ya. Dengan hutan ada kopi dahsyat tu. Ni pasir dia lenduk sikit kena ada batu. Okay, good. Bot tinggal bot Mak dengan kat belakang. Kanan Okay. Kita lalu rumah jalan ke? Tak kan? Tak singgah. Okey. Oi. Nawa. Masuk video Aku Sungai Perak boleh ke? Aku dah isi semalam dah. Aku nak isi kat Sungai Perak ni. Sama Sungai Perak. Okay. Nampak kau dekat belakang. Lepas dalam kain exhaust. Hei, risau. Aku tak pernah pun. Dong kat belakang okey tak dong? Dong kat belakang okey tak? Sudah sampai Tok Kuala Kangsar ke Sungai Perak kita. KL jangan pergi Yellow Star. KL jangan pergi Yellow Star pula. Jangan pergi Yellow Star weh. Aku si ganda ni. Minyak. Oh, ada bantai tadi ikut isi minyak. Okey lah, tak ramai sangat. Tempat aku ni boleh kalau nak belakang aku. Kalau boleh detect lah muka aku. Motor mana? Isi mana? Alah, tak boleh detect muka, kena buka helmet lah. Tempat bar ke dia? Ha? Weh, janganlah isi lah penuh. Tak jaga agak lah. Apa ni? Sungkai lah? Terus dalam sungkai. Dekat 100 lah. Lepas tapah. Depan sikit lah. Ada rasa buruk kat ada orang. Dia ada dalam. Mesti ada. Sungkai agak? Sungkai. Tak adalah jauh sangat, dekat sangat. Kapal je dekat sangat. Kapal tu tak dekat sangat. Anggap
Tak ingat apa kan? Cepatlah, jalan clear. Oh, clear je lah. Samjai nak ke Menora ni. Jam. Okay. Sampai Ipoh. So dah laju sikit. Boleh nak tekan sikit. Woo. Yes. Seorang je ni. Member aku 3 orang dah ke depan, 2 orang kat belakang. So aku kat tengah-tengah. So, nak catch up pada payah ni jam ni. Tapi itulah, okey lah perjalanan. Kita nak sembahyang dekat Sungkai ke? Solat sembahyang. Jamak tak? Exit Sungkai. Kita orang tengah exit Sungkai. Exit Sungkai kita orang dah exit Sungkai dah. Sakitnya bontot, ya Allah. Mana je korang? Kita orang dah sampai tu Sungkai lah. Bantul. Kita orang exit Sungkai, exit. Kita orang tunggu lepas exit. Lepas tol. Betul. Dah tak. Okay, jom. Kau kena tolong. Aku punya mic hilang. Ayah. Ikan bakar suka daripada ni. Itu lah motor jari. Laju apa? 1.6 je. Apa kali keluar? Kalau buka box 1.8. Semain dulu ke makan dulu? Makan tak masuk Zohor lagi. Aduh, kita stand dulu. Zohor tak masuk lagi. Ramai juga mesin. Lanjut. Terima. Ini tak lebih lah. Ayam ada, ayam makan dia. Ayam mana dia? Ayam makan. Ke kiri lah. Kiri sana kan? Betul. Kiri. Ya. Bisa. Ni kerja motor SRV. Handsome ke? Ni penuh-penuh lah ni. Pasang seminggu kan. Sejuknya. Lah. Rasa mungkin nak turun Lido je, Seligo. Teman-teman cuti esok. Lamboi kau. Baik, orang nak masuk simpang kanan aja. Ada banyak umur pokok Mesti sering langsung. Main jauh lagi jalan motor dia. Itu lah.
AES dekat perhentian Syap. Dekat R26 ni ada AES. So slow down Peace. Apa dia? Belum pernah, dah lama. Dah lepas lama dah. Dah lepas dah. Lama dah lepas. Oh ya ke? Kita orang macam tak ada je. Aku rasa kita dah terlajak dah ni. Sebab dah masuk. Ni ada exit Gatri dah ni. Okay, dah sampai hentian Sungai Buloh. So tinggal kita berempat je lah yang lain semua dah masuk Gatri lah. So kat sini lah ending kita Okay. Ya. Sehingga bertemu See you lagi. next year ke? This year? Hujung bulan, See you next musim durian. Next percutian di? Rumah Abah. Rumah Abah. Abah kau. Guys, selesai lah ride kita. Tadi patutnya semua kumpul dekat Rawang, tapi somehow terlepas. Diorang dah masuk Gatri. Kita pun isi minyak dekat Sungai Buloh tadi. So berpisah kita di sini. So untuk ride 2025 rasanya inilah tahun depan dah. Alright, kita jumpa ride akan datang. Feel antara ride paling best ni lah bagi aku. Telengkung ni antara paling best lah. Jadi aku ada banyak umur, ramai lagi yang akan join. Ada orang baru. Tadi ada seorang baru padu. Lepas tu tak kisahlah motor apa pun, bawa je. Okay guys, itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa untuk next video dan Assalamualaikum. Bye.